Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Yeza. Okay guys, so dalam konten kali ni kita nak membincangkan mengenai tempat-tempat yang dikatakan tempat ni akan dibina, tapi akhirnya dia adalah orang kata angan-angan saja. So setakat ni aku cuma buat tempat ni di Sarawak sahajalah, because kalau aku buat di Semenanjung payah nak cari mat, sebab aku bukan orang dekat Semenanjung. Tapi kalau korang nak suruh buat konten ni untuk dekat Semenanjung juga, korang komen di bawah lah. So setakat ini aku cuma buat dekat tempat di Sarawak. So di sini aku ceritakan kepada korang dua tempat yang dikatakan akan dibina, tapi akhirnya angan-angan sahaja. So tanpa membuang masa, jom kita start. Okay, so the first one is kita tengok Terminal Bus Central Sibu masih misteri. Okay, kau tengok gambar dia kan. Nampak tak kat sini? Kat sini kalau korang tengok adalah Sibu Central, di mana kalau korang tak faham, Sibu Central ni macam orang kata terminal bas dekat Bandaraya Sibu yang dikatakan bakal dibina. Tapi apakan daya, kebanyakannya ia adalah tipu-tipu sahajalah. So kau tengok gambar dia. Okey, yang ni dia lebih dekat lah. Kalau korang nak tengok, yang ni lebih dekat. Dekat sini kita ada bus terminal, kita ada apartment dan kita ada hotel. Alamak, ada bunyi pula di belakang itu ya. Sekejap, korang sekejap. Aku kena tutup bunyi tu sekejap. Nanti kita akan sambung balik, okey? Okey, kita sambung lah ya. Okey, so kalau korang nampak kat sini, jap aku adjust sekejap aku punya kamera ni, jap. Okey, macam ni pun boleh. Dia cuma ada papan tanda sahaja lah ya. Okey, dia cuma ada papan tanda sahaja, tapi dia tak ada pembinaan langsung. Yang korang nampak sekarang ni semak samun. Kau tengoklah betapa banyaknya semak samun kat sini. Siap ada orang baling kotak lagi. So kita baca kita punya description kat sini. Terminal ini sehingga kini masih seperti gambar di bawah. Cerita tentang terminal ni mula-mula diwarkan pada tahun 2017, dan kalau siap mengikut perancangan, Terminal Bus Central Sibu merupakan terminal bas terbesar di Sarawak. Terletak di Jalan Tun Ahmad Zaidi Edrus, berdekatan dengan Kampung Sentosa dan Faleh Sibu. Ia adalah berkonsepkan dan reka bentuk seperti Kuala Lumpur International Airport 2, which mean is the KLIA 2 lah. Projek ini dikatakan mendalam kos 300 juta dan dilengkapi dengan food court, kaunter tiket bas, shopping center, hypermarkets, gym, tempat rekreasi, tempat permainan kanak-kanak, balik polis, swimming pool, bilik solat, 171 bilik hotel dan apartments. Wow, dari tingkat 5 hingga tingkat 18 di atas Sibu Central, dan 1,700 tempat letak kereta di bawah, termasuk parking bertingkap di atas Sibu Central. Banyak persepsi dan persoalan masyarakat khususnya di Bandaraya Sibu, kenapa terminal bas ini masih tidak dibina. Ada cerita menyatakan ianya sebagai wayang pilihan raya sahaja. Bukan warung ya, wayang pilihan raya sahaja. Ada juga cerita orang kampung membantah pembinaan terminal di sini, dan banyak lagi cerita-cerita lain. Mungkin banyak faktor yang kita tidak tahu. Penyebab utama terminal ini tidak dibina sehinggalah sekarang. Tapi apakan daya, kita sebagai warga Bandaraya Sibu berharap ianya menjadi kenyataan suatu hari nanti. Terminal di Miri dan Bintulu belum dibina lagi. Kan maksud aku macam ni. Yang hanya tinggal hanyalah ni dah korang. Dia hanya tinggal yang ni je, which means papan tanda tu je. Nanti aku akan try pergi situ lagi nak tengok adakah papan tanda tu telah dirobohkan ataupun tidak. Nanti aku akan try pergi situ lagi lah. So ada satu lagi tempat yang aku akan tunjukkan korang lah. Sekejap ni The Hub Sibu. Yang ni pun dikatakan bandar info yang lama punya lah kan. Kau tengok lah The Hub Sibu. Bandaraya Sibu akan memiliki mall baharu iaitu The Hub Sibu, yang terletak di hadapan Terminal Express Sibu Jalan Maju, dengan memiliki 8 tingkat. Kesemuanya dan tingkat 5 hingga 8 adalah ruangan tempat letak kereta sahaja. Menjadi antara kawasan tersibuk di bandaraya ini, The Hub bersambung dengan Central Market. Tapi kalau korang fikir logik lah, macam mana dia nak buat mall yang terletak dengan Central Market? Central Market, kalau korang faham, dia adalah kawasan open air. Kawasan open air. Lepas tu dekat bahagian situ dia ada jual macam ayam, sayur-sayuran. Kau faham nak market. Okey, mall ini akan memiliki 359 buah kedai, panggung wayang. Ni statement 6 tahun lepas. Selain Sibu Central kat Sentosa, ni juga salah satu projek aluminium di Sibu Sarawak. Kau tengoklah dia cantik korang. Yang tu kalau korang tak faham, itu waterfront ya. Cantik korang. Tapi masalahnya ia adalah angan-angan sahajalah. Ada satu lagi mall yang nak dibina, kata konon-kononnya nak dibina di Bandaraya Sibu tu. Aku rasa dia pun adalah projek halimunan sahajalah ya.
That's mean diorang kat sini, diorang ada idea nak bina, cuma tak ada usaha nak membinanya. Adakah tak ada cukup bajet ataupun ada just angan-angan sahaja, aku pun tak tahulah. Tapi kalau kita fikir secara logik, macam mana kita nak bina mall yang sebesar macam ni, nak bersambung dengan Central Market, Waterfront, ya I think tak masuk akal lah, sebab berbau, you know what, bau macam ayam, daging semua tu. Ya I think it's not the literally good lah if you want to build this mall dekat area-area bandar ni kan. Especially dekat tengah sungai tu, aku rasa yang tak sepatutnya dibina lah. So guys, apa pendapat korang pasal konten kita kali ni? Adakah membosankan atau tidak? Sila komen di bawah. Ada satu lagi mall yang aku akan tunjuk dekat korang, dan itu adalah konten untuk kita pada konten yang seterusnya lah. Aku tak pastilah kalau mall tu betul-betul nak dibina ataupun tidak. Aku tak pasti. Yang pastinya adalah mall tu, diorang cuma nak bina mall tu bersebelahan dengan mall lain. Kiranya akan ada 2 mall dekat sini, dekat Bandaraya Sibu ni, bersebelahan dengan mall yang sedia ada lah. Aku rasa kalau dia menjadi kenyataan, Alhamdulillah. Kalau dia bukan menjadi kenyataan, dan na'uzubillah macam tu. Okay guys, aku rasa sampai sini je konten kita kali ni, and I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi dan always stay safe. Bye.